So yang ini slide dia banyak sebab dia explain satu per satu lah. Step by step dia explain macam mana nak tarik Fibo, apa yang nak kena buat. So slide dia akan banyak sedikit, tetapi jangan risau. Nanti saya akan explain di bahagian chat lah. Maknanya saya akan buka ke MP4. Okay, saya akan letak dengan lebih detail. So kamu akan diberi peluang untuk komen lah pair mana yang kamu nak saya tunjukkan Fibonacci ini. Okay, sebab kita akan letak pada market price yang paling terbaru lah. So mana tahu kamu boleh gunakan untuk malam ni dan juga untuk minggu hadapan sekali. Okay, so kalau ada request bolehlah bagi tahu. Okay, so basically Fibonacci ni untuk kita nak mencari retracement lah. Okay, maksud retracement ni sekejap saya jot. Dia market tengah menaik, dia akan buat penurunan sedikit sebelum sambung naik lagi lah. Okay, so retracement ni, okay, retracement adalah kawasan ni lah. Berapa banyak yang dia tarik cari kali macam ni market naik, okay, berapa banyak yang turun sedikit sebelum sambung naik lah. Kita nak mencari entry point kat sini. Okay, so Fibo ni lah yang akan kita gunakan untuk mencari level-level tertentu semasa market membuat retracement. Okay, so bermaksud kat sini Fibonacci ni sesuai digunakan jika market tu tengah trending. Okay, maksud trending tu, okay, dia akan bergerak satu arah lah, tengah menurun atau market tu tengah menaik. So bila dia menurun tu dia akan turun, naik sikit, turun, naik sikit, turun. Okay, so bahagian yang inilah retracement ni yang kita nakkan. Sebab kita nak tengok ke mana yang kita boleh re-entry sell dengan harga yang agak tinggi. Okay, so sama juga kalau market tengah menaik lah. Okay, makin naik, retrace, naik. Okay, kita nak cari entry point yang seterusnya. Okay, so Fibonacci ni dia ada dua bahagian lah, retracement dengan expansion. Okay, so retracement tu untuk mencari entry point. Okay, so set apa tu chapter 1 untuk mencari entry point. Okay, retracement. Expansion pula untuk mencari take profit. So dia terus complete lah step 1 dengan step 2 ni terus bagi terus lah. Okay, so dia juga ada selit sekali dari segi stop loss dan so take profit lah. Take profit tu memang adalah take profit kita gunakan expansion. Fibonacci retracement ni juga digunakan untuk membuat kawasan stop loss. Okay, okay, so kita akan, dia ada a few steps. Okay, so step yang pertama ni untuk mencari entry point. Okay, so dia macam ni, aku sangat lah mungkin lebih pada gambar lah, mungkin simple gambar. Okay, so sebenarnya kita contoh kalau kat sini market tengah menaik. Okay, so kita nak tengok berapa rendah yang dia boleh turun sebelum sambung naik. Okay, kalau macam ni lah dia dah nampak ada swing low, okay, swing high. So dia tarik Fibonacci tu, kita nak tengok berapa banyak yang dia boleh turun sebelum sambung naik lah. So kalau kita pergi ke slide seterusnya kat sini. Okay, dia naik, dia turun, dan dia naik balik. So bila tengah turun tu kita akan ada level-level yang kita tunggu lah. Kat mana yang sepatutnya yang sesuai untuk kita mencari entry point. Okay, so kalau let's say contoh saya nak buka dekat live chat. Let's say saya nak buka dekat live chat. Saya tunjuk. So kalau kamu ada request, ada pair yang kamu rasa nak tengok, boleh bagi tahu lah. Okay, so untuk contoh saya akan gunakan banyak kat gold. Okay, so first kali kamu kena tengok market tu tengah buat apa, dia tengah menaik ke tengah menurun. Okay, so kejap saya jangan ini nak setting ni buat kejap. Okay, now okay, contoh kat sini lah. Contoh macam ini. Okay, kita dengar. Okay. Okay, so contoh yang macam ni, market tengah menurun. Inilah market tengah menurun. Okay, market tengah menurun. So kita nak cari berapa jauh yang dia boleh retrace ataupun pull back, tarik balik sebelum sambung turun lah. Ini yang kita nak cari. Okay, maksudnya kita nak
entry sell, okay, kita tahu market tengah turun, kita nak entry sell, tapi kita nak dapatkan setinggi yang boleh. Setinggi yang boleh, bukan kita nak dapatkan kawasan ni, kita dah terlepas dah. So kita tahu market turun, setiap kali market bergerak, dia akan ada pullback ataupun retracement. So part ni yang kita nak carilah sebelum dia sambung trend. Okay, so sama juga kalau market tu tengah menaik lah, akan menaik, retracement, atau sambung naik. Okay, so kawasan retracement tu yang kita akan perhatikan kat mana, sebab kita dah tak boleh nak entry kat bawah. So, kita tahu market akan menaik, tetapi setiap kali penaikan tu dia akan ada retracement, pullback ni. Dia akan tarik nafas sekejap sebelum dia sambung naik lagi lah. Okay, so sama juga kalau let's say kamu tengok paling terbaru ni, okay, market yang paling terbaru dari semalam ke hari ini, okay, market turun, dia retrace. Waktu dia turun. Okay, so kawasan ni lah yang kita nak dapatkan lah berapa banyak, kenapa dia naik sampai situ. Okay, so setiap kali bila nak gunakan Fibonacci, ya, paling utama is kamu kena tahu market tu tengah buat apa. Kalau market tengah sideways, tak boleh gunalah. Market tu kena tengah menaik atau tengah menurun. Okay, so itu dia punya syarat. So kalau let's say kamu ada pair lain yang kamu nak saya tunjukkan, kamu boleh bagi tahulah. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh-contoh lain, dan saya akan lagi banyak tunjuk contoh dekat gold. So kalau kamu ada pair lain yang nak tengok, bagi tahu. So contoh macam ni lah. Okay, let's say untuk gold kat sini, let's say kita tengok kat H4. H4 market tengah buat apa? Ellipse semua tak nampak. Okay, kalau let's say tengok ikut secara besar je, okay, market tu tengah menurun. Okay, lepas tu dia tarik naik, sambung turun balik. Okay, dapat kan? Tapi bila dia tarik naik tu sangat tinggi. Okay, tetapi itulah memang pergerakannya. Okay, kalau let's say saya tarik Fibonacci tu, okay, nampak dia akan berhenti kat level-level tertentu lah. Okay, level paling tinggi dia berhenti kat sini sebelum dia sambung turun. Okay, so ini kepentingan Fibonacci lah, sebab pergerak Fibonacci ni punya level ratio dia, okay, level dia ni dia menggunakan ratio lah. Okay, dia akan menggunakan ratio, kita panggil sebagai golden ratio. Dia lebih kurang macam SNR. Okay, so SNR dia menggunakan historical, Fibonacci dia menggunakan ratio. Okay, so dekat sini dia akan akan lah, kalau let's say kamu tak suka buat SNR, kamu boleh gunakan Fibonacci. Kalau pun let's say contoh kamu nak confirmation dari SNR tu, letak Fibonacci sekali pun boleh. So ada banyak cara lah. Okay, tak semestinya kita boleh hanya perlu fokus dekat SNR, tapi kalau kamu suka menggunakan Fibonacci pun boleh. So tetapi kelemahan Fibonacci ialah untuk market trending, maknanya market satu arah sahaja. Kalau macam SNR, market tengah sideways pun kamu boleh guna. Okay, contoh macam kat sini lah. Okay, naik turun dekat tempat yang sama. Okay, SNR dah boleh guna. Tapi kalau untuk Fibo tak ada pas, sebab dia perlukan penaikan semula yang tidak boleh sama tinggi dengan penurunan yang pergerakan pertama tu lah. Okay, nampak kan? Okay, pergerakan pertama tu, okay, bila dia pullback, tarik balik tu, dia tak akan cecah level tertinggi yang sebelum ni. Dia mesti akan lagi rendah. Okay, itu maksud dia lah. Alright, so Fibonacci hanya boleh semasa market tengah trending, maksudnya bergerak satu arah. Market sideways tak boleh guna Fibonacci lah, kita valid. Alright, so kalau let's say kamu ada apa-apa nak tanya, boleh terus angkat ke bahagian komen. Okay, so ini cara dia lah. So let's say kita dah tahu, kita dah boleh detect, ni based pada H4, kita dah boleh detect market tu tengah downtrend. First kali detect market downtrend. Okay, let's say kamu tak sure market ni tengah naik ke, tengah turun ke, tengah sideways ke. Okay, apa cara lain yang kamu boleh, kalau let's say macam ni dengan mata kasar, mungkin sebagai trader yang veteran kamu boleh nampak. Okay, tapi kalau let's say kamu ni still baru ataupun still tak confident, apa cara lain yang boleh kamu gunakan? Okay, so salah satu cara ialah kamu boleh kamu boleh gunakan indicator. Fibo ni pakai pada H4 ke? Tak semestinya. Tak semestinya. Pakai H1 pun boleh. Okay, tetapi lagi afdal, kalau lagi trend lagi besar, lagi afdal lah. Okay, tetapi syarat market tengah trending. Ingat
market tengah trading, maknanya market tengah bergerak satu arah, tengah turun, dia buat naik sikit, so kita tahu market boleh sambung turun. So kita nak cari penaikan ni, kat mana yang dia nak naik sampai ada berhenti sebelum sambung turun balik. Okay. So kalau let's say kamu macam tak nampak kat mana retracement, kat mana dia punya ada pullback, okay, kamu boleh gunakan indikator sebenarnya. Salah satu indikator yang kamu boleh guna sebagai penolong lah. Okay, so kamu boleh gunakan zigzag. Okay, indikator tu berada di kawasan custom lah. Indikator, okay, custom, kamu ambil zigzag. Okay, so kalau saya akan letak warna hitam dan saya akan tembalkan lah. Okay, letak. Okay, so dari sini kamu zoom up, kamu akan nampak tak? Macam contoh masa penaikan ni dia naik. Okay, lepas tu dia membuat retracement. Dah buat retracement, sambung naik. Nampak kan? Okay, so dia menyenangkan kamu mencari kawasan retracement tersebut. Sama juga macam ni lah, tengah turun, dia buat retracement. Okay, so kamu boleh gunakan zigzag ni untuk menolong kamu mencari retracement tersebut lah. Okay, dan juga dia boleh nak ajar indikator SMA, boleh, tetapi kena tunggu kelas indikator. Kena tunggu kelas indikator lah. Okay. Secumanya saya nak cakap, kalau MA, moving average ni, dia terlalu wide, besar. Okay. Kemudian saya tunjuk sedikit moving average ni dia terlalu besar, ataupun kita panggil dia terlalu customize. Sebab dia terlalu banyak benda yang kita boleh adjust, sampaikan kita mungkin akan macam takut tersesat. Okay, contoh setting dia terlalu banyak. Okay, benda simple je, tapi setting dia terlalu banyak. Okay, kamu ada simple, exponential, smooth, linear weighted, banyak, ada 4 setting. Itu belum kita cerita pasal period, dengan pasal period dia berapa banyak candle kamu nak letak. Okay, dan juga time frame pun memainkan peranan, sebab lain time frame, lain kiraan candle untuk setiap kita panggil period separator lah. Okay, so dia kena ada sesuatu logik di sebaliknya. Okay, sebab konsep MA ni dia simple je. Kita nak mencari persilangan antara, contoh kita ambil 50 dengan 100, maksudnya 50 candle dengan 100 candle. So untuk setiap 100 candle, kemungkinan untuk market tu reversal adalah pada candle yang ke-50 ke atas. So kita letak 100 ke 50 contoh. Okay, tetapi pada time frame mana yang sesuai? Sebab setiap time frame berbeza kiraan candle dia. Okay, so itu dah jauh dah, ada bebel sikit. Okay, right, so patah balik kepada Fibonacci. So ini salah satu kita panggil tips lah. Okay, so kalau let's say kamu berminat menggunakan Fibonacci tapi masih belum confident nak tengok trend market tu tengah bergerak macam mana, okay, kamu boleh menggunakan indikator zigzag sebagai penolong kamu lah, sebagai assistant kamu untuk mencari trend tersebut. Okay, dan juga kalau let's say kamu tengah belajar untuk melukis trend line, okay, dengan channel ini pun menjadi salah satu tools lah untuk tolong contohan market tengah macam ni. So macam ni kita nak confirmkan market tu tengah menurun. Okay, kita lukis nampak cantik kan, bila dah lukis nampak cantik. Okay, so macam mana kita nak tahu kat sini, sebab kita menggunakan bucu-bucu yang ada lah. Bucu. Okay, itu kita cara dia. Okay, kita gunakan zigzag tu supaya dia menyenangkan kita untuk melukis. Okay, faham So ini salah satu hint lah, tips untuk macam mana nak menggunakan Fibonacci. Okay, so tadi tu kita first kali kita nak kena tahu market tu tengah bergerak ke mana lah. So kalau let's say saya ambil gold ni, okay, saya ambil H4 dahulu. Saya ambil H4 dahulu, market masih lagi dalam keadaan downtrend lah. Okay, sampai sikit, market masih lagi dalam keadaan downtrend. So yang paling latest ialah kita nampak sini lah, market buat penurunan. Ini dia punya retracement. Sekarang ni dia dah
buat penurunan lah. So bermaksud kat sini untuk H4 market baru buat penurunan yang kedua lah, retracement yang seterusnya. So bermaksud market akan sambung turun lagi jauh lagi. Dia boleh bergerak lagi jauh lah. Okay. Dan let's say kamu tanya berapa minimum jauh ni? Kita akan gunakan low yang terbaru. So sampai sini. Paling sedikit sampai sini. Okay. So kalau let's say betul ikut trend, dia akan pecahkan sinilah. Level ni dia akan dipecahkan. Okay. Dan kemudian dia akan membuat penaikan di bawah level tersebut sebelum sambung turun. Okay. So dari sini kamu dah tahu kamu sebenarnya tengah nak cari sell yang seterusnya kat situ. Kat penaikan yang seterusnya lah. Penaikan yang ini. Okay, so penaikan ni akan berlaku dalam minggu depan lah. Mungkin hari Rabu ke hari Khamis. Okay, sebab kita baru sampai hari Jumaat, dia masih belum habis turun. So minggu depan Isnin Selasa sambung turun lagi. So mungkin Rabu Khamis baru dia buat penaikan. Dan Jumaat Isnin Selasa terusnya sambung penurunan balik. Okay. So kita kena tengok high yang sebelumnya. Jikalau untuk confirmation market masih sambung turun, okay, sini confirmation dia lah, di mana market yang buat penaikan sebelum penaikan ni dia tidak melepasi kawasan resistance sebelumnya. Dia tak lepas, dia akan turun. So dari situ support yang sebelum ni akan support yang sebelum ni akan menjadi kita punya resistance yang seterusnya. Okay, so dia akan base pada story tersebut. Itulah story dia satu persatu pergerakan dah. Okay, let's say kita pause balik. Okay, right. So bila nak tarik Fibonacci, kamu boleh pergi kat toolbox atas ni dan kamu carilah Fibonacci placement. Okay, so tekan saja dan kamu boleh, kini untuk training kamu tarik je kat mana-mana. Baru tu macam mana nak cari support resistance. Okay, boleh, kalau nak recap boleh recap balik kelas yang sebelum ni. Okay. Sebab support resistance ni sebenarnya banyak cara, tapi kita simplifykan, kita senangkan trader. Kita gunakan high and low dahulu, kemudian baru kita detailkan lagi kat dalam tu. Okay. Right. So let's say tadi tu Fibonacci. Okay, Fibonacci start dengan cerita dia. Okay. So untuk let's say nak conteng-conteng, okay, kita tarik je dahulu. Okay, highlight dulu butang Fibonacci. Okay, so syarat dia bila kamu nak tarik Fibonacci tu, dia kena klik dan drag. Klik sekali betul terus tarik lah. Okay. So kalau let's say market tengah menurun, okay, market tengah menurun, macam contoh dekat Gold H4 ni, market tengah menurun, kamu akan klik dari atas, lepas tu tarik ke bawah. Lepas tu kamu kena ikut dari kiri ke kanan lah. Jangan tarik dari kanan ke kiri. Okay, dari kiri ke kanan, lepas tu atas ke bawah. Faham kan? Kiri atas, kanan bawah. Okay, kiri atas, kanan bawah. Sebab market tengah menurun. Kalau market menaik, okay, kiri bawah, kanan atas. Okay, so beza dia, okay, macam mana kamu nak confirmkan perbezaan dia? Sekejap, saya dia dulu. Saya nak bukakan dia mana. Perbezaan dia ialah dia punya nombor tu. Kamu akan nampak dekat dia punya nombor lah. Okay. Okay, nombor tu, okay, boleh nampak kalau market tu tengah menurun, nombor tinggi akan berada di atas. Kalau market tu tengah menaik, nombor tinggi kena berada di bawah. Okay, ini dia punya syarat lah. Tetapi jangan risau kalau kamu salah tarik pun tak apa. Sebab apa? Sebab benda ni adalah ratio. So kalau kamu salah tarik pun, bila kamu letak, dia akan sama. Jangan risau. Level dia akan sama juga. Okay, kamu tarik ke bawah ke atas ke, okay, salah tarik pun tak apa sebab level dia akan sama. Kamu akan perasan salah tu apabila kamu nampak market, bila kamu dah tunggu retracement tu lah, market tu akan kamu nampak pelik.
Uh, Vivo ni default, betul default tetapi saya belum settle. Tetapi dia ada setting nak kena adjust. Okay, ya, kita buat uh, 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 okay. Okay, so Vivo setting, pergi kat level. Ni kat level. Okay, kalau let's say default original dia, let's say kita cerita pasal original dia, dia banyak level tau. Dia banyak level. Selepas 100 tu ada lagi 3 tambahan. Okay, so sini adalah sebenarnya level untuk expansion. Tapi kita tak nak guna dahulu, kita gunakan retracement punya sahaja dahulu. Okay, so ini 3 ni boleh buang kalau nak lah. Dia tak penting lagi buat masa ni. Okay, 3-3 tu kamu boleh buang. Kemudian kita kena tambah satu level. Okay, 0.764. Okay, 764. So kalau nak screenshot dulu sini lah, kamu screenshot bahagian kotak ni. Okay, level ni 0.764. Description ni kita kena tulis 76.4. Okay, ni kamu boleh screenshot dulu lah. Kalau tak boleh nak buat sekarang kan, kamu screenshot dahulu. Okay, dan kemudian kamu boleh adjust setting dia dekat MT4 laptop dan juga di MT4, MT5 phone jugalah. Level ni tak ada secara default tetapi diperlukan. Ini kita panggil sebagai golden ratio. Maknanya level yang paling cun untuk mencari entry point lah. Okay, so screenshot ulang. Dah SS, dah screenshot. Okay. Okay, so dah settle. Kita saya biar ni paste tu lah. Just kat situ. Okay, nampak. Okay, so macam mana kita nak buat? So kalau let's say contoh tadi market tengah menurun ni kan, market tengah menurun ke bawah. So dari atas kanan, atas kiri, bawah kanan turun. Okay, so kamu ambil pada high and low shadow tu kamu ambil. Okay, high ke low lah, ikut market tu bergerak dari kiri ke kanan. Okay, kamu ambil daripada kiri atas sampai ke kanan bawah, tarik ikutkan dia. So function ZZ ni untuk menyenangkan kamu terus, dia terus beritahu kat mana nak tarik, kat mana penghujung dia untuk ditarik. So kamu sadar tarik lah. Senang kan. So sekarang ni saya just nak tarikkan ke depan sebab saya nak tunjukkan level dia ke hadapan lah. Okay, so nampak apa yang berlaku. So kita ada level 100. Level 100 ni maksimum dia lah, bermaksud kalau market tu dia naik dan dia lepas level 100 ni, bermaksud market dah tak trend ke bawah lagi lah, dia telah menjadi sebuah bullish reversal. Okay, sebab sekarang ni market tengah menurun. Okay, dia naik daripada atas ni, turun. So bila makin turun, dia punya high ni akan makin rendah lah. So sebelum tu tinggi, sekarang ni medium, sekarang lepas tu low. Makin nampak makin ke bawah lah. So itu antara hint yang kita boleh nampak ke macam mana market tu tengah bergerak, makin menaik atau makin menurun. Okay, so kalau let's say dekat sini lah dia naik dan lepas level 100, okay, Fibonacci ni dah tak diguna lagi lah, dah tak valid. Okay, so level ni kita punya consider sedang cerita ini adalah kawasan stop loss kita lah. Kalau kita dah ada entry, lepas tu market masih sambung naik, okay, level 100 menjadi level stop loss kamu. Okay, lebih kurang gini lah senang cerita. Okay, so sekarang ni market dah habis turun, dia tengah menaik. Kita nak tengok berapa tinggi yang dia boleh naik sebelum sambung turun. So menggunakan Fibonacci level, kita akan tunggu di level-level yang tersedia ni lah. Selagi dia naik tu kita biar. Bila dah start dah menurun tu, barulah kita gunakan level-level ni lah. So kat sini ada satu, sini ada satu, yang paling tinggi untuk kita mencari entry point. Okay, so boleh nampak. So dah nampak kat sini, bila dia cecah 76.4 ni, dia tak boleh nak naik lagi dah. Bila dah tak boleh nak naik, dia start nak turun. So bermaksud kita dah boleh agak dekat sini, dah boleh standby nak cari sell kita. So bila nak cari sell, kita kena cari
bearish punya reversal. So tadi tu saya dah highlight kan, kita tengok nampak kalau kita highlight tadi tu apa yang tengah berlaku. So kat sini dapatlah candle bearish reversal ni lah kat sini. Paling tinggi lah kat situ lah. Kalau let's say tak dapat hari ini tu pun kamu dah boleh nampak market tak lepas level sini. Nampak? Dia dah naik, dia naik sini, dia naik, lepas dia break, lepas tu dia turun. Bila dia turun tu, senang cerita lah dia naik, turun, dia break up, dia turun balik, dia retest kat sini. Lepas tu baru dia sama turun. Nampak dia jadi 3 tadi. Dia jadi macam ni. Dia akan retest balik tempat yang sama apa yang berlaku sebelum ni lah, semasa dia buat penaikan tu. Okay, so sekarang ni dia buat retracement dan sambung turun. Hari ni pun dia buat retracement lagi sekali sebelum dia nak sambung turun lagi. Okay, so di level H4 ni kita dah boleh nampak kita boleh mencari entry point lah. Okay, pada level 76. Okay, so dia banyak cara lah. Cara yang paling simple ialah kita akan mencari bearish reversal dekat kawasan level 76.4. Kalau tidak, kalau let's say kamu cakap tak banyak masa nak tengok, mungkin pada masa market sampai level ni saya tengah kerja contohnya kan. Okay, so apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh letak pending order lah kat sini. Boleh letak pending order. Okay, kalau market tu tengah nak naik, okay, kamu boleh letak sell limit paling atas, ataupun bila market tu dah berada di atas sini, kamu takut nak sell terlalu tinggi, kamu boleh letak sell stop di bawah. So bila hit, dia akan tembus terus profit. Okay, so inilah salah satu cara kita menggunakan Fibonacci. Ini mana guna Fibonacci secara kosong lah, maksudnya tanpa bantuan daripada teknikal lain. Okay, dia banyak dia kita boleh gabungkan dengan support resistance, kita boleh gabungkan dengan trend line channel, okay, dan kita gabungkan dengan candlestick reversal pattern untuk mencari entry. So dia banyak benda yang kita boleh gunakan Fibonacci ni lah. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Ini baru separuh jalan lah. Macam mana nak menggunakan Fibonacci. Okay, so saya tunjuk yang ini ialah contoh yang paling dekat lah. Maknanya contoh yang live. Kalau let's say kita ambil contoh yang dah siap, kita nampak, mungkin akan nampak berbeza sedikit. Let's say saya ambil, ada soalan. Bang, boleh tunjuk cara nak cari cetak di F5? Aduh, F5 tak scalping. Tapi boleh lah juga. Tapi jangan, tak dapat banyak lah. Tak dapat banyak. Macam ni kan. Dia naik, turun sedikit. Tapi dia tu nampak sikit je turun. So tak shock. Tak sedap. Okay. Kat sini, dia tengah turun ni. So, kita tengok berapa tinggi dia boleh retrace. So kalau malas, letak je zigzag, biar dia jalan. Selagi dia tak naik tu, selagi dia tak buat penaikan kat zigzag tu, kamu biar dulu. So let's say dia dah dapat penaikan, lepas tu dia dah start nak buat penurunan tu, time tu dah kita dah masuk. Okay, kalau tak nampak. Okay, contoh macam ni kan. Bila dah start nak turun, barulah kamu tarik Fibonacci. Macam tu. Okay, kat sini levelnya level 50. Boleh lah kita cari sell. Okay, tetapi bila lagi kecil time frame, dia lagi cepat gerak tau. So tak terteram nak tunggulah. Tak spesifik kat H4 sedap. Dia ikut trend. Kalau macam market yang slow index, kat H4 H4 lah. Kalau let's say kat gold, H1 pun dah boleh sebenarnya. Kat gold, H1 pun dah boleh. Dia ikut ke kelajuan market tersebut. Ikut kelajuan market. Market tu tengah macam mana bergerak, dan juga keadaan trend semasa lah. Market tu tengah buat apa. Contoh let's say kita ambil contoh sini. Okay, di mana dia dah siap lah, maknanya breakout. Okay, lepas tu retrace. Okay, lepas tu sambung breakout. Okay, maknanya dia complete lah. Dia complete satu cycle dia. Dia turun, naik sikit, turun balik. Okay, tarik Fibo.
tarik dulu Vivo. Okay, nampak dia naik, dia akan lebih kurang, paling shock dia akan naik level 76. Okay, tapi selamatlah level 61 dan level 50 lah untuk kita mencari entry. Okay, okay, nampak dekat sini. So let's say kita gunakan level 60 untuk entry point kita. Okay, kita gunakan level 60 untuk selamat lah. Okay, so kita boleh gunakan Fibo expansion pula, okay, untuk mencari take profit level. Okay, so Fibo expansion ni dia tricky sikit lah nak tarik. Okay, Fibo retracement senang, kamu tarik low, pergi high ke low saja ataupun low ke high. Okay, yang ini dia akan step dia sama lah pada high ke low juga. Okay, cuma yang ni dia tekan, dia bukan tarik, dia kena tekan, dan kita akan cari dekat mana kita punya level yang kita entry tu. Okay, so macam ni sama turun dia sama, warna merah ni kita letak daripada high and low kita punya Fibo yang first tadi. Kemudian dia akan ada echo satu ni ialah kawasan entry point kita, so di kemudian kita letak. Contoh let's say kita nak entry di level 61 ni kan, kita letak je kat garisan Fibonacci 61 ni. Okay, kita lock dan kamu nampak dia punya level tu dia pergi ke mana. So dia ada dua sini satu, sini satu. Kamu nampak lah berapa banyak yang turun. So dia turun TP1 separuh jalan, dia tak lepas dah. So TP1 saja maksimum dia pada masa tersebut. Kalau sedap dia akan sampai TP2 lah. So dia ada dua level untuk take profit. Take profit yang paling kita panggil cukup-cukup makan ialah sampai ke mana yang dia turun sebelum ni lah. Okay, sini. Okay, so Fibonacci ni slide sebenarnya panjang, tapi tak payah tengok slide, tak apalah. Dia sebab dia lebih kepada hands on. Dia lebih kepada nak conteng-conteng. So yang ini dia supaya kalau kamu suka guna, kamu kena sentiasa melukis lah, kamu sentiasa kena plot Fibonacci tersebut, dan kamu kena monitor market. So yang ini supaya kena ada guidance, dia kena ada orang nak check lah. So kalau kamu nak saya check, kamu kena bagi tahu. Okay, dan let's say untuk hari ni punya pengajaran, kalau kamu ada pair yang kamu nak saya tunjukkan, kita boleh buat lah. Okay, selalunya sedap kalau nak tarik Fibo untuk seminggu, kita akan tarik pada hari Isnin lah. Kalau hari Isnin kita buka H4, okay, dan kita tengok minggu lepas buat apakah mungkin kepada minggu ini, macam tu. Okay, kalau tak nak guna zigzag ni pun tak apa, zigzag tu boleh je buang, tak ada masalah pun. Kadang-kadang zigzag tu kadang-kadang mungkin akan nampak menyemak sebab dia hempuk candle tu kan. So mungkin kamu macam macam tak nampak pula kat belakang tu, tak nak guna. Kemudian tak apa, okay, sebab dia untuk permulaan guna zigzag tu nak biasakan kamu nak cari retracement. Okay, tetapi bila kamu dah selalu tengok chart, zigzag tu dah tak perlu dah pun selepas ni sebenarnya. Dia sebagai permulaan saja untuk US oil US oil tu US oil kan, kamu nak tulis US oil kan. Okay. Okay, okay, ya, satu persatu. Tengok ni. Okay, first kali let's say lah, okay, let's say saya gunakan saya punya step saya sendiri. Okay, so market tengah tengah menaik. Dia dah naik balik lah. Okay, so yang ini market tengah menaik. Mana retracement kat sini nampak sikit je, sikit dia terus naik, sikit dia terus naik, sikit dia tengah naik. Okay, so bila dah ada retracement, kamu dah tak payah guna yang kat bawah ni, dah tak perlulah. Maknanya apa-apa di bawah sini dah tak payah guna sebab dia dah retrace. Okay, so kamu boleh gunakan permulaan dari sini lah, maknanya dari mana dia turun tu. Okay, maksud sini ke sini kita tarik. Okay, hampir komen tadi Waalaikumsalam Suhaimi, sila masuk baru masuk tu. Okay, nampak kita akan gunakan yang ini lah. Okay, penaikan yang ini, tapi sebab ini dah jadi tau. Okay, so kita nak tengok level
Kenapa dia berhenti kat situ? Ada level Fibo ke tidak? Okay. So, kita tepikan yang ini, kita buang ini, bagi clear, tarik Fibo, 1, 2, 3. Okay. Nampak? Dia berhenti pada level 61. Kita zoom in sikit. Okay, 61. Okay, 61 dengan 50. Okay, so dari sini, kita gunakan H1 lah. Masuk ke H1, kamu nampak. Jadi kamu nampak ada bullish engulfing. Kejap. Kecilkan sikit, nampak. Ada bullish engulfing kat situ. Kan? Ada bullish engulfing. So, masuk buy, betul. So, sekarang ni dia tengah menaik lah. Tengah menaik. Okay. Minimum target kita adalah level kosong lah, di mana kita punya permulaan retracement tu. Okay. So minimum target kita sampai sini. Okay. So let's say kita sekarang dah ada level, let's say kita tengok TP kat mana, TP angan-angan kita, TP angan-angan kita kat mana. Okay. Alright, saya lock ni dulu. Okay. So, Sipion, sini. Mungkin kita letak kat level 50 lah. Kita dah make entry selamat level 50. Okay. So, sini lah level selamat kita kat sini lah. Okay, kan jadi satu zone kat sini. Okay. Dan dua target lagi atas lah. Saya target 97.6 dengan mana teks menurut teks tadi kita letak dengan penuh 7 point. So yeah, there was that in it. Ingin dengan satu itu 1-0 2.50. Ini dia roaming sebenarnya ni aku ingat ni yang tanya kenapa mungkin ada orang dia akan pergi dah. Okay. So sekarang ni kalau kita zoom out, dia memang kena naik lah, mesti dalam penaikan yang sangat-sangat tinggi yang tak habis-habis lagi lah. So ni retracement ni, tetapi kalau SM market turun, dia akan di sini lah 86 ni yang kita punya support. Okay, 86 support kita. Jika nak break, kita baru masuk, market dah start nak turun lah dengan terus. Okay. Sekejap dulu ni. Baik sih, 5 menit. Ya, ini macam mana berapa minta awal lah, saya mau adjust ni sekejap. Tengok mending sebelum saya dengan mau satu benda ni. Yes. Okay. Sebab tadi dah minta. Nak tekan minta. H4. Okay. Okay. Yes. So kalau ada screenshot, dia itu dia orang baik ke tidak harga US ni lah. Mungkin soal yang ni saya just kita panggil smart theory tadi sebenarnya. Smart theory boleh tak contoh lah ke sini. Nampak pun kerja ni tak cantik sekali tu. Itu orang kan memang atas dan sebenarnya kat sini dekat sini jauh kan, ini handball jadi jauh kan, nampak okay. Ni vendor dia
detail dia. Ini kita panggil sebagai sembang teori. Yang ini belajar nanti kenalan sekali. Tak faham kat sini nanti nak kena ambilkan video streamer tu ataupun apa teknikal yang kamu belajar dia tak boleh sekali-kali info undang-undang tu sebab kita ubah silibus ni kita tambah yang banyak tembak cukup untuk sebulan. Okay, habis je kita punya teks sudah usia minggu yang dapat, so kamu boleh repeat. So kami sementara dah tunggu repeat tu, kamu boleh tengok kita punya video dekat YouTube juga. So sementara dah tunggu jelas guest terus ni tengok dekat video dulu, channel kamu besok ni dekat video komen kat video jangan risau, saya akan beri kat situ jangan risau. So kita complete semua, kita bagi semua perjalanan yang sebenarnya impact sebanyak yang kita boleh bagi kita tolong. Okay, so nampak you like you want it. Okay, so inilah yang teori inilah kita menggunakan Fibonacci. So dia ada dua set, retracement untuk mencari entry, expansion untuk mencari take profit. Macam mana nak confirm for circle wave itu dah complete? Ada yang complete, mana yang ada dulu. Okay, so boleh misalnya benar-benar berbilis. So case lagi ni, so yang ni TP orang kita 76 sekon 7.6 ni TP1 sebabnya benar di sini. Di benar ni. Okay, so complete cawan tu ni dia handle lagi di cawan. Sebab handle and top. Okay, so ni macam apa kan? Bila kita buka resume tak nampak sangat. So itu sebab kita ni ada bukan perkara fan masuk keluar zone, so tengok ke mana sebenarnya nak pergi. So sekian minggu so maksud penaikan sekarang ni masih belum habis lagi lah kan, dia masih boleh sambung lagi perjalanan dia. Okay, so target kita adalah 97 tanam yang tu target kalau sampai betul dia turun juga sebab dia buat cukupkan second ni lah. Okay, so tetapi kalau ambil lagi banyak soalnya untuk bullish trend tu masih bersambung. Okay, benar ni itu lah tu. So teknik tu ni memang kita punya di pon yang chart low chart kita tengok chart dari emails kita baru nampak lah. Okay, so yang saya ingin beritahu dan jadi kita kan nampak kan orang dan aku sama saya yang pertama so ni impact pada apa tu yang berbentuk hilang sekarang ini. So benda ni semua telah mengimpact pada ambil okay, so dia sebenarnya bukan pada sahaja lah, banyak benda lain yang sebenarnya ada impact. Okay, especially apa yang boleh alternatif kepada minyak. Contoh ada impact sekarang ni seperti tenaga lain kan, clean energy, angin, okay, solar, semua tu semua ada impact sekarang. So banyak mungkin telah hampir orang maju pun start naik dari situ. Okay, so macam kita nampak secara simple apa yang impact kalau dia punya impact bersama benda mana impact yang banyak impact pada benda-benda lain, di mana kalau cakap orang ni minyak dah makin mahal, so orang yang mencari alternatif yang ada termasuk solar tu dan angin dan dia air ada connect ada bit mouse kalau dia nak dia lepas tu yang dari segi kereta pun dari segi kenderaan engineers atau battery, so benda tinggi dalam yang tak coba ini pernah silap saya, so kombo tu telah menjadi mahal. So penting impact dia recycle lah. Okay, tapi slide lagi awal beli slide main dua ni lah, slide lagi apa awal ni Allah tak ada 3 slide lah dengan tinggal dekat chat ni senang lagi cepat kalau
Okey, untuk hari ini ni ada soalan tau. Hari ni seronok sikit kan, ni best. Minggu depan, minggu depan conteng-conteng juga. Okey, kita ada chat pattern tu. Chat pattern tak silap saya. Uh, Chat pattern dengan indicator tak silap saya gila. Chat pattern dengan indicator. So, jangan lupa kelas terus-terusnya. Okey, nanti bilian akan bagi lima, kita akan bagi dia hari bawah dan hari Isnin nanti. Kelas hari Selasa dan kelas hari Jumaat. Coach ni basic cara ini basic cara gunakan ini view ini kita bagi view generic ataupun view macam mana pula view bukan apa tu, bukan ada tambahan additional apa-apa yang lain. This is the original. Kemudian kita mencari retracement dan kita menggunakan expression untuk mencari take profit. This is the original punya concept. Kan Fibonacci. So Fibonacci ni sebenarnya adalah ratio, okay, golden ratio. Okay, so dia akan mencari Fibonacci. Fibonacci punya level supaya kita berikan capture. Itu je. Okay, so mencapkan kita, okay, menyenangkan kita dan memberi kita lebih confident. So kalau kita ada Fibonacci itu untuk kita mencari entry point. So di mana cara lah. So macam ni kan, saya kamu tahu kalau dia saya market tengah trending, market tengah satu hal kamu naik itu kamu okay, salah satu tools yang kamu boleh guna ada Fibonacci, daripada kalau let's kamu masa tu kamu tengok nak lukis trend lain tak nampak, contoh lain nak guna SNR tak nampak, so kita gunakan Fibonacci. Tapi syarat kita tengah bergerak satu arah, market tengah menaik ataupun tengah menurun. Market sideways tak boleh. Sideways kita boleh fokus on SNR. Okay, ada soalan lagi hari ni saya ramai pula borak-borak, saya suka manusia dah makin selesa kan. Tapi just ni dah makin tadi nak bertanya, dan makin kita makin curious, makin tanya apa benda Fibonacci ni dan apakah sebenarnya cikgu nak ranjar sebenarnya ni. Nak ubah ganda macam mana, bukan ganda apa right click properties, ataupun kamu tekan je F8 terus, F8 tekan F8, ok, dia keluar macam ni, boleh pergi ke color, pergi ke color dan kamu boleh nampak lah apa yang kamu nak tukar tu. Okay, kalau biasa kamu nak tukar set, kamu pergi ke scheme, kerana set dia lah. Kalau apa tu nak background warna hitam, okay, ini punya lah yellow on black contoh, ataupun print black. Lepas tu kamu tukar lah candle ke apa yang kamu nak tukar lah, kamu nak background putih, black on white lah, ataupun color on black, color on white, ataupun light dan lain yang kamu nak rasa tukar. Kalau Fibon jap Fibon property, we get properties, dia tak banyak pun boleh tukar yang garisan je lah. Cumanya kalau kamu nak tukar, boleh lah mana sama je, kamu boleh tukarkan dekat-dekat dulu ikut kepada kesukaan kamu. Okay, dan kat sini pun dia boleh, kalau kamu nak garisan terputus-putus, kalau binti-binti ke, cuma kalau kamu nak tebal, okay, ada satu garisan saja boleh tukar. Kalau kamu nak kamu tak kisah garisan lupis, kamu boleh lah tukar di punya jenis garisan. Okay, ada semua boleh tukar lah, nak tukar ganda apa pun boleh, tak masalah. Jangan buat ada sambung background ni tak nampak. Ni dah tadi hilang pula. Dia show Fibo tu next week go tu. Boleh kejap dengan garisan tu pun kan. Ni pergi property, kat style tu tukar black, tukar yellow, macam tu. Tapi tak jadi. Dia ambilkan saja. Yang garisan panjang ni tak lepas. Tak asal guys dengan yang beruntung. Ini dia ada sini pelik. Okay, background putih tak cantik lah. Tak sebab
Jadi cair. New lake. Okay, nampak? Dan saya tak baik saya ni. Tadi dia nak minta H4 untuk Fibo untuk keluar minggu depan kan. Tadi tak biasanya tadi kita buat. Okay, so hari ini okay, so sebelum kita tengok untuk minggu depan kan, tengok dulu market tu tengah buat apa. So kalau macam ni secara simple, market masih lagi dalam keadaan downtrend lah. Okay, so kita saya ambil macam ni. Okay, so nampak market masih lagi dalam keadaan downtrend. So minggu ini semua bingit minggu balik untuk minggu ini dia dah nampak retracement. Ni retracement dia tidak buat lah. So sekarang ni dah tengah menurun lah. Masuk market masih dalam keadaan sell. Okay, masih dalam keadaan sell, so menurun. So kita dah untuk minggu depan, jikalau dia boleh break below minggu ini, masuk sini ada dalam break below minggu ini, okay, kemudian kita nak tengok berapa tinggi dia nak naik. Tapi baru kita boleh tarik view. Sebab sekarang kita boleh tarik lagi view 4 H4 untuk kat gold sebab dia tengah kalau dia mau naik boleh. Sekarang ni sebab masalah tengah so maksudnya kita kena tunggu dah habis turun dahulu, okay, barulah kita boleh tengok dekat mana yang dia nak naik balik. Dan juga kalau nak gunakan dengan trend betul, trend main channel ni pun boleh, tak ada masalah. Kita gambung tak sekali. Kalau ada Fibo sekali pun boleh letak sekali bila Fibo. Jom nampak betul 764 0764. Lepas tu dari sebelah sana tu 76.4. 76.4. Saya tarik lagi sekali, saya tunjuk properties dia. Okay, ini okay, 0.714 yang level Y, yang bagi description 76.4. Kalau mungkin tujuh habis je terbang ke atas. Sebab ada bahasa okey je kat sini, kalau letak 76.4 nanti dapat okay. So gunalah Fibo 76.4 ni letaklah kat semua kat punya platform, okay, kat MD4, MD5, kat phone, kat laptop semua letak. Lepas tu berlatih tarik Fibo. Sebab ini adalah kita panggil simple and easy lah. Tak perlu tarik SNL nak tengok ke belakang, especially kalau dekat Solo. Kita nak tarik Fibo dan tarik SNL nak tengok belakang jauh besar kan, tak? Sebab dia nampak kecil je, okay? So kita tarik Fibonacci, dia sembarkan kita Z mana yang kita dah Z and then ni zut dekat tools, dekat insert indicators custom, dia kembali ke custom. Jangan tanya saya ni buat custom saya kenapa banyak, okay, tengok je last dekat Z dan dia tu dia susun ikut ikut from dynamic ZZ. Ini tak payah tukar apa-apa lah, biar je macam tu. Nak tukarkan ZZ tu dia nak nak tukar warna apa yang kamu suka. Okay, lepas tu nak letak lah tempat gen paste ke boleh, tak masalah. Okay, so tapi lagi satu ZZ ni dekat frame tak ada tau, dekat anti-fast sekarang dah ada. Yang kalau rajin, kalau kamu dah ada MD5, dah ada MD5 dekat phone, tengok kat panggilan indicator ada ZZ. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Dah maju. So semua jadi dia dah lebih powerful. Lagi yang best kalau itu dekat member aku ada ZZ. So jadi baru dah dekat phone ke MD5. Dulu tak ada lagi. Tak silap untuk lepas baru letak ZZ tu. Okay, right, dah pukul 10. Okay, so terima kasih yang join malam ini. Jangan lupa minggu depan ada lagi 12 Selasa dan Jumaat. Jika tak ada apa-apa halangan lah, kalau ada halangan kita akan update, akan bagi tahu BDM. Okay, kalau ada perubahan berada Selasa Jumaat 9 malam. Dan juga kalau ada request nak jumpa face to face dan duduk semeja, okay, nak orang-orang boleh bagi tahu BTM lah. Kita akan setkan schedule ni macam mana. Okay, cuma hanya untuk KL sama sahaja.
Kalau kat luar KL, kamu kena belanja sawo transport ke sana lah. Kalau kalau pasal Instagram hari ni ramai juga alhamdulillah susah lah dapat kelas free macam ni. Kalau kamu kenal saya dan sobat banyak free. Tapi sebenarnya terikat kepada broker lah. Maksudnya sebab saya adalah staff broker, so hanya di broker. Okay, so kalau depan ni saya murah sikit lah cerita sembang dari so aku tak kenal saya sebenarnya trader yang dalam ukuran 15 tahun dan untuk ini lah dan pengalaman macam-macam broker macam-macam lah submission. Okay, so kepakaran saya memang pada market analyst. Okay, so saya akan lebih pada sesi mengajar kepada macam broker tengah nak buka akademi, dia akan cari orang-orang macam saya lah untuk trader belajar asas. Dia sebab belajar IB ni memang teknik mereka. Okay, dengan teknik ni kan tahu benda-benda basic ni orang kadang-kadang sikit, orang cepat. Okay, so bila kita sebagai trainer tiba-tiba kita tahu sampai ni, kalau kita tak nak kenapa teknik tu macam tu. So kalau dari sini kita ada basic, baru kita senang nak faham teknik. Contoh lah. Okay, so basic ni sebenarnya sangat-sangat penting. Okay, kalau juga saya cerita dari segi fundamental juga lah. So boleh kita banding dari segi teknikal dan juga fundamental untuk senangkan kamu di market yang tengah bergerak. Okay guys, so terima kasih di sini dah 3 lagi 4 lagi 50 minit. Terima kasih. Okay, so kalau ada apa-apa dan soalan sebenarnya nak komunikasi sini, tanya kat BDM atau BDM akan tanya kepada saya lah. Jangan risau. Okay, so setakat itu bagi saya untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.